nak you all semua tahu satu benda at least. You tak perlu nak menang setiap hari pun. Okay. You tak perlu pun nak produktif every hour, every single hour. Tak perlu pun setiap jam kau rasa nak sampai produktif gila-gila. Which is itu I dululah. Kalau rasa tak produktif tu rasa bersalah. Kan? Duduk rehat rasa bersalah. Dan benda tu memakan diri sebenarnya. Dan membuatkan bila kita produktif gila-gila kokoh, kita punya performance memang akan naik gila-gila. Tapi nak jatuh menjunam tu sangat senang. Itu yang ramai orang tak tahu. Dan ada hari orang kata ada hari yang dah rasa macam okey tu pun dah cukup. Jadi hidup ni bukannya kita nak bertanding siapa yang paling laju. Kan? Tapi laju-laju nak pergi mana? Dan kalau hari ni, hari yang you rasa sangat slow, you rasa macam perlahan, itu bukan bermaksudnya you tertinggal. Itu yang I belajar juga hari ni. Bukan hari ni, di fasa kali ni. Kalau if I like, kita slow down sikit, slow the pace. Just like, enjoy apa benda yang ada di sekeliling. Itu bukan bermaksud I ketinggalan, no. Okay, walaupun I'm still hustling dengan apa yang I nak. But I'm just like, appreciate whatever around me. Orang kata take time. Okay. Just enjoy every single moment. But now, I lebih kalau ada peluang tu orang kata apa, bersuka, bersembang, catch up stories, I akan ambil juga masa tu. Sebab at least at that moment, you ada quality time.